Kalau tuan terpilih untuk sertai sumut, tuan ikut tak? Saudara-saudari, saya teringin nak ikut. Tapi anda kena faham background saya. Menyebab bila background orang macam saya atau macam bekas polis atau bekas tentera ikut join sumut tu, kita pergi atas dasar kemanusiaan. Contoh kalau saya pilih, data-data saya dah ada dekat Israel. Oh, dia ni jurulatih sniper, dia ni jurulatih recon, dia ni jurulatih ini, dia ni pernah buat operasi ni, operasi ni, operasi ni. Korang rasa kapal siapa yang pertama akan kena serang? Kalau orang yang tak hebat macam saya ni pergi, orang biasa-biasa, saya hanya tentera biasa, kapal siapa yang akan kena pergi dulu? Kena belasah, kena bom, kena itu, kena letup. Dia akan bagi 1000 alasan. Dalam tu ada jurulatih sniper kat kapal tu. Sedangkan kita bawa beras, kita bawa susu, kita bawa ni. Korang faham tak? Siapa tak teringin? Saya teringin nak pergi. Tapi background saya background saya macam mana cerita? Diorang tahu setiap seorang background ni berapa ratus orang yang pergi sumut Fatila. Dia tahu, oh, yang ni doktor, background dia apa, laman web dia apa, dia punya Facebook, dia punya TikTok dia kata apa, dia ni jenis apa. Semua data dah ada. Kalau saya pergi, saya akan jadi target. Saya orang pertama yang akan kena tangkap. Kena memang takkan keluar daripada penjara lah. Dia akan titik saya untuk keluarkan semua rahsia negara. Betul tak betul? Semua rahsia tentera kita, segala-gala, dia akan titik saya sampai hilang kuku, sampai kurus kering, sampai mati lah. Adakah korang nak benda itu berlaku? Sebab itu orang yang nak pergi kepada sumut Flotilla ni, dia punya background tu kena betul-betul kata orang, ni betul-betul humanitarian. Barulah orang itu. Kalau orang saya pergi, Datuk Rashid Komando 69 pergi, Datuk Razak Komando pergi, matilah kami. Tak payah sampai dekat zon kuning, baru sampai dekat Eropah dah kena dah. Faham? Siapa yang tak teringin? Semua orang pergi. Semua orang teringin nak pergi. Tapi kena tengok background. Tapi kena tengok background. Hati sendiri pun, diri sendiri ibadat. Okey. Background. Tak boleh buat apa. Jadi kalau nak pergi, kita pergi dengan cara lain. Mungkin cara pergi ketenteraan punya ke apa ke, ini bau ni. Tapi kalau pergi untuk kemanusiaan tak boleh. Tu alhamdulillah kita tengok senarai yang pergi tu, doktor kita pergi, doktor ini dia daripada NGO apa, doktor ini dia pergi, dia sebagai pegawai doktor perubatan. Yang bahagian media pula, siapa dia, background dia apa, media, ZRA pergi, so dia punya background apa, wartawan itu sekian. Okay, dia ada tak ada punya latihan ketenteraan, ada tak tu. Sebab Israel akan tengok benda-benda tu. Dia akan bagi 1000 alasan untuk kenakan. Betul tak betul?